Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan saya, Afrina, hos anda untuk kali ini. Pada 27 April 2025 telah berlangsungnya acara Merentas Desa di SMK Sultan Abdul Samad. Terdapat 3 kategori yang ada bagi lelaki dan perempuan. Bagi lelaki, A1, A2 dan A3. Manakala untuk perempuan pula, B1, B2 dan B3. Korang rasalah kan, masukan apa yang akan menang? Merah ke, biru ke, kuning ataupun hijau? Mari kita cuba teka bersama-sama. Okey, bersama saya hari ini adalah Puan Sunita, penolong kanan co-curriculum untuk SMK Sultan Abdul Samad. Baik Puan, boleh tak Puan berikan ulasan sedikit tentang aktiviti kita pada hari ini? Terima kasih Iqbal. Aktiviti hari ini berjalan lancar dan saya sangat gembira kerana keadaan permulaan waktu merentas desa, keadaannya sangat meriah dengan persediaan pelajar, dengan guru-guru memberikan kerjasama dan murid-murid pun sangat bersemangat untuk mulakan larian. Dan saya rasa, saya sendiri merasa sangat gembira hari ini. Dan juga yang paling penting ialah Merentas Desa kali ini telah dirasmikan oleh YB dan saya ucapkan terima kasih kepada YB yang telah memberi kita sedikit sumbangan untuk koko dan juga akan membantu untuk baik pulih sedikit ya tentang kantin. Dan kita masih lagi menunggu pelajar-pelajar yang akan datang. Cikgu-cikgu pun semua sekarang bersedia untuk memastikan pelajar-pelajar selamat di luar sana. Dan saya pun sekarang sedang menunggulah semua pelajar kita balik dengan selamat. Dan terima kasih lagi sekali lah, jutaan terima kasih kepada semua warga SMK Sultan Abdul Samad. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya bersama dengan Cikgu Hayat. Cikgu Hayat, cikgu rasa rumuskan apa yang akan menang untuk tahun ini? Saya rasa semua masukan akan menang sebab semua menunjukkan orang kata kesungguhan yang tinggi lah berbanding sebelum-sebelum ni. Saya berharap ada saingan yang baik dan semangat guru-guru, semangat murid-murid semua masih ada lagi. Okey, itu dari saya. Cikgu, ada kata-kata semangat untuk murid-murid? Majulah sukan untuk Samad. Okey, terima kasih Cikgu. Okay, sama. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya bersama dengan Cikgu Gong. So Cikgu Gong rasa rumuskan apa yang akan menang untuk tahun ini? Oh, Cikgu rasa mestilah rumah kuning. Rumah kuning. Betul-betul. Yes. Saya pun sokong. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini saya bersama Cikgu Aini. So Cikgu rasa rumuskan apa yang akan menang untuk tahun ini? Okey, untuk tahun ni semua pun boleh menang sekiranya ada semangat kesukanan yang tinggi. So kalau ada kerjasama dalam satu pasukan, insya-Allah semua pun pasti bersaing secara positif lah. Hari ni awak datang, ada orang yang bagi semangat untuk awak ke tak? Tak ada. Tak pula sebenarnya. So awak kata-kata semangat ke untuk masukan awak ataupun untuk semangat diri awak sendiri? Menghijau yang terbaik untuk tahun ni, pastikan nombor 1. Itu saja. Okay, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita bersama seorang peserta, iaitu nama saya Laila Anais dari kelas 5 Adil. Okey, Anais rasa tahun ni siapa yang menang juara? Saya rasa mestilah rumah merah. Merah ni. Kamu yakin? Yakin. Okey. Sebelum acara Merentas Desa, lupa beg dong. So, ada kata-kata semangat tak? Semangat tak untuk rumah sukan warna merah? Rumah merah? Lari je. Tolong lari je. Jangan give up. Lari je. Ini kata-kata seorang naik pengerusi ya guys. Saya dengar ya. Assalamualaikum dah. Hai, hari ni kita bersama Muhammad Ifan Zikri bin Aiwan Shah. Okey. So rasanya tahun ni ada buat apa-apa persediaan tak sebelum acara bermula? Ada. Persediaan apa tu? Macam jogging ke? Training renang. Training renang. Tapi ada berkaitan dengan lari tak? Macam jogging ke? Ada. Ada? Exercise land. Oh, bagus. Okey. Ada tak untuk kata-kata semangat kawan-kawan awak semua tu? Okey semua, good luck for today. Buat yang terbaik, jangan mengalah. Tetap berusaha. Yes! Larian juara bagi tahun